Wang adalah sebab utama mesin pembunuhan Rusia terus bergerak, membolehkan Putin dan kroni Kremlin melanjutkan perang Ukraine. Tetapi sekarang keadaan sedang berubah. Bukan sahaja wang semakin habis, Ukraine telah menemui cara untuk memastikan wang Rusia sendiri digunakan untuk membayar kerosakan yang disebabkan oleh perang itu. Ini wang yang Putin takkan dapat balik. Putin menghadapi dua masalah besar. Satu tentang aset beku Rusia. Satu lagi gelembung kecil yang boleh menghancurkan Rusia. Jika ia meletup, kita akan bincangkan tentang gelembung itu kemudian dalam video ini. Pertama sekali, terdapat aset beku Rusia yang perlu dipertimbangkan, terutamanya dari segi bagaimana Rusia semakin hilang kawalan ke atas aset-aset tersebut. Ini adalah ringkasan ceritanya. Berbilion-bilion aset beku Rusia kini digunakan untuk membiayai Ukraine. Dan Ukraine tidak perlu membayar balik walau $1 pun daripada wang yang digunakannya. Cerita ini mengenai 210 bilion euro, 247 bilion dolar, milik Kesatuan Eropah. Kesatuan Eropah. Euromaidan Press melaporkan, mekanisme pinjaman Kesatuan Eropah memberi Ukraine ruang keuangan penting semasa pertahan diri dari pencerobohan Putin. Pinjaman ini guna ratusan bilion dolar aset Rusia yang dibekukan di Bank Kesatuan Eropah dan disusun supaya Ukraine tak perlu bayar balik. Pada 2025, Ukraine tambah hutang awam sebanyak 47.3 bilion dolar. Ia berita buruk. Tetapi tidak dapat dielakkan kerana skala perang Putin terhadap negara itu. Berita baiknya ialah, walaupun hutang meningkat, kos pinjaman Ukraine yang berkaitan dengan hutang itu telah dikurangkan hampir separuh. Sebab utama untuk perkara ini ialah wang yang telah tiba di Ukraine hasil daripada kumpulan 7 negara atau negara-negara G7 yang disokong oleh aset Bank Pusat Rusia yang dibekukan. Daripada hutang tambahan 47.3 bilion dolar, pinjaman era kepada Ukraine oleh G7 adalah 37.9 bilion dolar. Ini sangat menguntungkan Ukraine kerana menurut Euromaidan Press, pinjaman era yang diterima Ukraine mempunyai tempoh tangguh 11 hingga 12 tahun tanpa bayaran balik. Selepas tempoh tangguh tamat, pembayaran bermula. Ukraine tidak akan membayar balik hutang. Negara pemberi pinjaman akan guna aset Rusia yang dibekukan untuk bayar hutang Ukraine. Ukraine tidak bayar $1 pun. Sebaliknya, Rusia hilang hasil dari aset dibekukan tanpa kehilangan aset tersebut. Ini juga merupakan cara Kesatuan Eropah untuk mengelakkan masalah undang-undang yang akan timbul sekiranya Ukraine diberikan aset yang dibekukan itu secara langsung. Apa yang kita lihat di sini ialah satu rancangan jangka panjang yang berpotensi boleh diulangi. Jika perang Ukraine berlarutan beberapa tahun lagi, kesannya sangat besar kepada Ukraine. Pinjaman era itu menurunkan kos pinjaman Ukraine dari 7.2% ke 4.55%. Kos hutang luar Ukraine turun dari 4.5% ke 1.9% menurut Euromaidan Press. Kementerian Keuangan Ukraine memberi penjelasan lanjut dengan angka yang diterbitkan pada 30 Disember. Kementerian berkata, Ukraine dapat 52.4 bilion dolar pembiayaan luar pada 2025, lebih 70% dari era. Pinjaman dijamin aset beku Rusia dan mekanisme bayaran balik. Dana lain termasuk 12 bilion dolar dalam bentuk pinjaman yang diterima melalui kemudahan Ukraine, hasil sumbangan Kesatuan Eropah. Kesatuan Eropah telah memberi Ukraine 668 juta dolar lagi melalui kemudahan ini sebagai geran yang tidak perlu dibayar balik. Pembiayaan luar Ukraine 2025 sekitar 2.3 bilion dolar, termasuk pinjaman dari Bank Dunia, tabung keuangan antarabangsa dan Jepun. Semuanya mula menjadi agak rumit. Jadi mari kita kembali kepada tajuk utama. Ukraine telah menerima hampir 38 bilion dolar dalam bentuk pinjaman era dan mereka tidak perlu membayar balik walau 1 sen pun. Rusia akan membayar. Pasti mengganggu Vladimir Putin. Seperti satu lagi perkembangan besar yang akan kita bincang nanti. Apa yang semua ini maksudkan ialah Kesatuan Eropah kini memegang kira-kira 40% daripada semua hutang Ukraine. Sekali lagi, ini adalah berita baik untuk Ukraine. Terdapat beberapa ahli Kesatuan Eropah yang jauh lebih bersimpati kepada Rusia berbanding yang lain, iaitu Slovakia, Hungary dan Bulgaria. Sebilangan besar negara yang membentuk blok tersebut telah memihak kepada Ukraine dan sangat bermurah hati dalam menyediakan dana untuk pertahanan negara itu. Malah baru-baru ini, pada 3 Februari, Kesatuan Eropah mengumumkan lagi 153 juta euro atau kira-kira 180 juta dolar dalam bantuan kemanusiaan yang akan dibahagikan antara Ukraine dan Moldova, sebuah lagi negara yang berisiko terhadap perluasan kuasa Putin. Perkara yang ingin kami tekankan di sini ialah
40% daripada hutang Ukraine kini dipegang oleh sebuah organisasi yang benar-benar memahami dari mana hutang itu datang dan bersimpati dengan sebab-sebab ia wujud. Walaupun tanpa pinjaman era yang dibayar guna aset Rusia dibekukan, baki hutang Ukraine kepada Kesatuan Eropah mungkin tetap dibayar balik dengan syarat menguntungkan. Itu, jika ada apa-apa, akan mendekatkan lagi Ukraine dan Kesatuan Eropah. Ini adalah situasi yang pelik. Hutang nampaknya membuatkan hati semakin sayang, atau mungkin lebih tepat lagi, kemarahan yang ditujukan kepada Putin membolehkan penciptaan mekanisme yang memaksa Rusia membayar untuk pertahanan Ukraine. Impak wang ini kepada Ukraine sangat besar, seperti dinyatakan oleh Majlis Eropah untuk Hubungan Luar Negeri, Majlis Eropah untuk Hubungan Luar Negeri. Tabung kewangan antarabangsa meramalkan Ukraine akan kekurangan dana pertahanan menjelang musim bunga 2026 yang boleh memaksa Ukraine akur tuntutan Putin, namun ini tidak akan berlaku lagi. Pinjaman era telah memastikan bahawa Kesatuan Eropah juga menunjukkan sokongannya terhadap Ukraine dengan menggunakan kuasa masa krisis yang diberikan di bawah Artikel 122 Perjanjian mengenai Fungsi Kesatuan Eropah atau TF Kesatuan Eropah. Langkah seperti pinjaman ini diterima dengan sokongan majoriti negara anggota, iaitu 15 negara mewakili 65% populasi Kesatuan Eropah menurut Majlis Eropah untuk Hubungan Luar Negeri. Perubahan drastik dalam Kesatuan Eropah diperlukan untuk membatalkan pinjaman itu. Veto segelintir ahli tidak lagi mampu menghentikannya. Selain itu, Kesatuan Eropah sedang wujudkan mekanisme baru yang boleh bantu Ukraine pada masa depan. 30 Januari membawa berita bahawa dana krisis Eropah yang dicadangkan sebanyak $514 bilion boleh digunakan oleh Kesatuan Eropah untuk meminjamkan wang kepada negara-negara. Pinjaman ini berbeza dengan pinjaman era dan perlu dibayar balik untuk tujuan pertahanan. Jika demi kepentingan Eropah, terutama jika Ukraine sertai Kesatuan Eropah seperti yang dipercayai Presiden Volodymyr Zelensky seawal 2027, dana besar itu boleh bantu Ukraine bertahan lebih lama. Selepas pinjaman era tamat, Ukraine mempunyai sedikit ruang bernafas kerana pinjaman itu membantu negara mengatasi krisis demografi sejak serangan Rusia. Menurut Euromaidan Press, populasi Ukraine di kawasan yang masih dikuasai telah berkurang dari 41 juta sebelum pencerobohan kepada 31 juta. Daripada 10 juta yang hilang, 2.4 juta di wilayah jajahan dan 6.7 juta pelarian ke luar negara. Ditambah puluhan ribu askar terkorban, timbul masalah kemanusiaan dan ekonomi pada satu pihak. Negara yang hilang 10 juta orang dalam 4 tahun pasti kekurangan tenaga kerja. Kekurangan ini juga mengurangkan peluang menjana pendapatan untuk usaha pertahanan. Inilah salah satu daripada banyak faktor yang menyumbang kepada hutang Ukraine yang telah meningkat begitu tinggi pada asalnya. Pinjaman yang dibayar dengan wang Rusia tidak akan selesaikan masalah populasi, tetapi beri Ukraine lebih masa. Seperti yang anda akan ketahui, gelembung yang disebut pada awal video boleh pecah bila-bila masa. Bermakna Rusia mungkin kehabisan masa lebih cepat dari Ukraine. Malangnya, satu lagi halangan perlu diletakkan ke atas semua berita positif ini sebesar era. Pinjaman adalah untuk Ukraine dan ia akan membolehkan negara itu terus berjuang menentang Rusia untuk beberapa tahun lagi. Ukraine masih jauh daripada bebas daripada masalah. Isu demografi kini akan kekal sebagai masalah besar selepas perang. Perkara yang sama akan berlaku untuk hutang Ukraine yang telah berada sekitar 100% daripada jumlah keluaran dalam negara kasar sejak Ogos 2025. Pinjaman era adalah lebih 1/5 daripada hutang $184 bilion Ukraine pada Ogos lalu. Pembayaran balik masih perlu dibuat dan mungkin menjejaskan Ukraine selama bertahun-tahun selepas perang. Namun, ia boleh jadi lebih buruk. Ukraine mungkin kehabisan wang pada musim bunga dan tidak lagi wujud seperti selepas kejatuhan Kesatuan Soviet. Dan itu membawa kita kembali kepada gelembung itu. Tetapi sebelum kita sampai ke situ, anda sedang menonton The Military Show. Jika anda belum melanggan lagi, sekarang adalah masa yang paling sesuai jika anda ingin melihat lebih banyak video dengan pandangan seperti ini. Kini, Ukraine dan Kesatuan Eropah berjaya mengambil wang Vladimir Putin dan memaksa Rusia bayar untuk pertahanan yang cuba dimusnahkannya. Gelembung emas yang menyokong Rusia sepanjang peperangan ini kini mungkin hampir pecah. Pada 3 Februari, editor The Telegraph, Ambrose Evans Pritchard, menyatakan Rusia kini dalam kedudukan menarik. Keadaan itu mempunyai persamaan dengan apa yang dialami oleh United Kingdom pada peringkat awal Perang Dunia Kedua. Untuk bertahan dalam peperangan,
United Kingdom terpaksa jual rizab emas dan mata wang asing kepada Amerika Syarikat melalui skim tunai dan bawah. Rusia telah melakukan perkara sama sepanjang Perang Ukraine, disokong lonjakan harga emas. Ia menambah lebih 200 bilion dolar ke dana perang Putin sejak serang Ukraine. Putin amat bergantung pada emas itu. Euronews lapor, pada Disember 2024, emas jadi sumber strategik utama Rusia. Kerana sekatan, negara itu tidak dapat menjual minyak dan gas. Rusia berada di tempat kelima negara dengan rizab emas terbesar, sekitar 2.571 tan pendek Amerika Syarikat atau 2.333 tan metrik. Sejak pencerobohan Putin pada Februari, Rusia cuba menambah rizab emasnya. The Telegraph melaporkan bahawa Rusia telah meningkatkan penglibatannya dalam perdagangan emas di Afrika dengan semakin giat bertindak. Rusia menghantar tentera upahan dan junta disokong Kremlin ke Afrika untuk menguasai lombong emas. Kerana emas sukar disekat-sekatan dan Rusia mahu lebih banyak emas. Mata wang mudah dipindahkan secara fizikal berbanding minyak menjadikannya mudah diseludup. Penjualannya di luar rangkaian keuangan biasa tetap meninggalkan jejak kertas. Penjualan emas boleh berlaku tanpa bukti jika dilakukan secara licik, kecuali pembeli memegang lebih banyak emas atau kedua-dua pihak telus tentang jumlah emas dimiliki. Putin mahu semua emas kerana yakin ada pembeli. China adalah yang utama antara mereka, dengan Evans Pritchard menyatakan bahawa China telah membantu mengekalkan ekonomi perang Putin dengan versinya sendiri, iaitu tunai dan bawa, semakin banyak dalam bentuk penghantaran jongkong emas secara langsung dari peti besi Bank Pusat Rusia. Kini Rusia berdepan masalah apabila nilai emas merosot menyebabkan berbilion dolar hilang dari dana perang dalam beberapa hari. Ia tidak penting. Walaupun Rusia masih mempunyai rizab emas yang besar, apabila nilai emas itu menurun, tidak banyak yang boleh dilakukan oleh Putin mengenainya. Peringkat awal apa yang mungkin menjadi kejatuhan emas telah berlaku secara berperingkat. Dan semuanya bermula pada minggu yang bermula 26 Januari. Pada hari Jumaat. Pada penghujung minggu, para penganalisis terkejut apabila nilai emas dan perak menjunam. Perak jatuh sebanyak 30% dalam sehari. Tetapi yang lebih penting lagi, bagi Rusia, nilai emas merosot kira-kira 10%. Berita Euro memberikan beberapa angka lagi, bersama dengan sedikit konteks, mereka menunjukkan perkara itu. Nilai emas telah mencapai rekod tertinggi baharu, iaitu $5,600 setiap aunce pada 29 Januari. Namun jatuh menjunam kepada kira-kira $4,770 setiap aunce pada keesokan harinya. Untuk memahami maksudnya, kita perlu membuat sedikit pengiraan. Rusia memiliki lebih 2,500 tan pendek emas Amerika Syarikat dalam rizabnya pada 2024. Jika jumlah itu kekal, walau tidak mungkin kerana Putin jual emas Rusia untuk biayai perang, kita boleh anggar berapa banyak wang Rusia hilang dalam 24 jam. 1 tan pendek Amerika Syarikat. Bersamaan 29,166.7 ounce. Troy ukuran standard emas. 29,166.7 ounce Troy X. $5,600 a ounce memberi lebih $163.33 juta setiap tan emas. Darabkan jumlah itu dengan kira-kira 2,500 tan emas yang terdapat dalam rizab Rusia pada tahun 2024 dan semuanya berjumlah sedikit lebih daripada $408 bilion. Kita ulang langkah sama untuk harga selepas penurunan. Hasilnya, $139.12 juta setiap tan emas, iaitu kira-kira $347.8 bilion. Sekitar $60 bilion hilang dalam 24 jam. Ini adalah anggaran berdasarkan rizab emas Rusia. Namun ia menunjukkan kesakitan yang dialami Putin akibat faktor pasaran luar kawalannya. Soalan utama kini, adakah kejatuhan harga emas pada 30 Januari itu penggetulan pasaran besar atau hanya permulaan gelembung emas meletup? Harga tidak menentu. Seperti dinyatakan Evans Pritchard di The Telegraph, Putin masih ada penampan besar untuk teruskan peperangan. Harga emas kini $4,925, naik dari $1,900 3 tahun lalu. Persoalan yang masih terbuka ialah sama ada emas sedang menuju ke parastruktur yang jauh lebih rendah, katanya. Namun, persoalan masih kekal, sama ada nilai emas akan jatuh ke parastruktur yang lebih rendah seperti yang disebut oleh penulis. Evans Pritchard menyatakan kenaikan harga emas selepas 30 Januari
tidak semestinya tanda permulaan lonjakan besar atau membawa harga kembali ke paras asal. Beliau menunjukkan bahawa inflasi sedang menurun di negara-negara barat dan menambah bahawa kebangkitan AI juga bersifat deflasi kerana ia meningkatkan kadar produktiviti. Ada kemungkinan bahawa harga emas boleh jatuh semula dan ke paras yang lebih rendah daripada yang dilihat semasa kejatuhan kecil baru-baru ini dalam masa terdekat. Ada juga yang anggap ini gangguan kecil, menurut Forbes. JP Morgan menaikkan ramalan harga emas akhir tahun kepada $6,300 setiap auns dan menyatakan kenaikan harga emas jangka panjang tidak akan berlaku secara linear. Kita kini mencerna, menetapkan semula dan mengulangi. Deutsche Bank unjurkan $6,000 setiap auns. Putin pasti berharap mereka Jika gelembung emas pecah, emas Rusia kurang bernilai dan Putin mungkin tidak dapat bergantung pada Presiden China, Xi Jinping, untuk membantunya. China dipercayai kini membeli banyak emas Rusia dengan penghantaran fizikal besar baru bermula baru-baru ini. Bagi Xi, hubungan China-Rusia adalah peluang, bukan persahabatan. Dan beliau sanggup tinggalkan Putin untuk peluang lebih baik. Evans Pritchard berkata, China kini cuba perbaiki hubungan dengan kuasa ekonomi Eropah selepas hampir 4 tahun sokong Rusia. Jika kuasa-kuasa itu memberitahu Xi emas Putin bukan lagi pilihan, beliau mungkin rela melepaskannya demi hubungan perdagangan yang lebih menguntungkan. Banyak contoh oportunisme China menyokong teori ini. Pada Disember, Telegraph melaporkan ekspor kenderaan China ke Rusia meningkat 7 kali ganda pada 2024 berbanding 2023. Ini telah memainkan peranan besar dalam memaksa pengeluar kereta domestik Rusia seperti Lada dan Kamaz untuk memperlahankan pengeluaran. Permintaan kenderaan Kamaz turun 60%, manakala Lada kurangkan pengeluaran hampir 50%. China mengambil peluang sehingga menimbulkan masalah besar kepada pengeluar kenderaan Rusia. China juga telah mengambil kesempatan daripada sekatan barat untuk membeli minyak dan gas Rusia dalam jumlah yang besar pada harga diskaun yang tinggi. Sekali lagi, Xi mengambil peluang yang ada. Dan sementara semua ini berlaku, pelaburan China ke dalam Rusia telah merosot daripada $1.2 bilion pada tahun 2011 kepada hanya $400 juta menjelang akhir tahun 2025. China bukan sekutu sebenar Rusia, tapi mungkin akan bantu Putin, menurut Evans Pritchard. Bantuan pinjaman moden untuk capai matlamat perang maksimalis di Ukraine hampir pasti tidak berlaku. Dalam erti kata lain, sebaik sahaja Putin menjadi lebih banyak masalah daripada nilai yang dia bawa kepada China, Xi akan meninggalkan Presiden Rusia itu begitu sahaja. Dan itu boleh menyebabkan Rusia mempunyai banyak emas yang nilainya lebih rendah daripada sebelumnya dan tiada siapa yang mahu membelinya dalam jumlah yang besar. Itulah sebab minggu ini tamparan hebat buat Rusia. Putin perlu cuba mencari jalan bagaimana untuk mengharungi kemungkinan kejatuhan nilai salah satu komoditi yang Rusia miliki dalam jumlah yang banyak. Semuanya berlaku ketika Ukraine telah diberikan talian hayat ekonomi. Satu talian hayat yang menyaksikan Rusia membayar untuk pertahanan musuh Putin sendiri. Dan ini mungkin membolehkan Ukraine melemahkan tentera dan ekonomi Rusia. Sehingga ke tahap di mana Putin terpaksa menghentikan operasi ketenteraan khas yang kononnya dijalankannya. Presiden Rusia kini tertekan akibat sekatan Amerika Syarikat yang menjejaskan industri minyak negaranya. Aset dijual. Syarikat minyak berharap di Kremlin, hasil cukai minyak cepat merosot. Ketahui lebih lanjut dalam video kami dan jangan lupa untuk melanggan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak liputan mengenai pelbagai masalah kewangan Rusia. Dan terima kasih seperti biasa kerana menonton.